Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'aliman wa fa'al intifa' wa muzakkara wa tazkiyah wa ifadah wa istifadah wa sa'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaimana fahimna, fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihu wa tayrna wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'i sholihin. Allahumma atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadika sholihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana waj'alna mukhlishin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannif rahimahullah, kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga baginda dan pada sahabat-sahabat baginda dan kepada mulia imam dan kepada Syekh Sultan Al Syekh Abdul Qadir Jalani dan kepada Kim Zaki Shah dan kepada Umi dan Nabi, supaya mereka sihat sedia benar sedia kalau dan diberikan kemudahan mengurus mentadbir pondok ni, dan kepada seluruh ahli keluarga kita, datuk-datuk kita, sahabat kita, jiran kita semua, dan pada guru-guru kita semuanya, dan khususnya kita hadiahkan Fatihah ni kepada Tuan Pengarang Kitab Adab Sulukul Murid ni, itu Habib Abdullah Alwi Al-Hadad. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terdekat-dekat wa aktsaru karamati wal waqi'ati minal awliya'i, situ kan, wal aktsaru kebanyakan karamah, itu karamah, wa waqi'ati yang jatuh minal awliya'i pada awliya ni, wali-wali Allah ni, waqa'at itu jatuhnya tu biduni, tanpa, biduni tu dengan tanpa ikhtiarihim, kehendak mereka. Him tu belakang mereka kan, ikhtiari, kehendak mereka pun tak mau. Karamah terjadi tu bukan keinginan mereka. Mereka pun kalau boleh, dia orang tak nak orang tahu kata dia orang ada karamah, para wali-wali Allah ni, sebab mereka hanya cintakan kepada Allah saja. Kebetulan Allah Ta'ala bagikan kepada mereka. Wa kanu idza dhahara alaihim, dan ada pada mereka ni, adalah mereka ni, idza dhahara, para wali Allah ni lah, apabila timbulnya ke atas mereka ni, timbulnya zahara ni, terzahirlah ke atas mereka ni, syai'un, sesuatu, min zalika, sesuatu daripada demikian tu, karamah-karamah tu dia timbul dia orang tak mau benda ni, tapi dia tertimbul juga, Allah Ta'ala bagi kepada mereka kerana ada orang ternampak. Yusuna, karamah mereka itu mereka berpesan. Yusuna ni mereka berpesan. Man dhahara lahu, bagi sesiapa yang ternampak, baginya tu, bagi seorang tu, siapa yang ternampak karamah dia ni, alla yuhaddithu, bahawa tidak dia menceritakan dengannya,
dengan karomah tu. Dia tak, kalau boleh janganlah cerita karomah tu. Dia pesan. Orang yang ada karomah ni selalu dia pesan kalau dia nampak. Jangan ceritakan karomah tu. Wa hatta yakhruju, sehingga yakhruju minad dunya, mereka sudah meninggal dunia lah. Yakhruju ni keluar daripada dunia. Maksudnya mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal. Baru dapat kita ceritakan. Baru tak sembunyikan lagi. Baru kita boleh cerita. Kalaunya macam tu, kadang-kadangnya walaupun dia orang tak meninggal lagi pun ada orang cerita dah kadang-kadang. Tapi kalau dia dapat tahu, dia akan tegur. Dia tak, kalau boleh kena rahsiakan lah. Dia tolong, dia kata gitu lah. Dia tak nak lah orang lain tahu dia punya karomah tu. Dia jaga benda tu kan. Kalau masa time dia mati tak apa cerita. Itu lah. Itu. Wa rubbama, dan kadang-kadang rubba tu kan ngaji huruf jar kan. Wa rubbama, dan terkadang azharu minha, boleh azharu, cara wali ni, pada para wali ni terzahirnya pada mereka ni sesuatu tu ikhtiaran, menampakkan, itu menampakkan ikhtiaran, wal maslahati, maslahatin, menampakkan karomah tu tazidu tu ala, tambahan, ala, atas daripada kemaslahatan sirrin, sembunyi. Ada setengah satu wali Allah lagi, dia sembunyikan kan yang awal tadi, tapi yang ni dia serlahkan, dia tunjukkan karomah dia tu. Sebab apa? Nak kemaslahatan orang, kemaslahatan umat akhir zaman. Dia tunjukkan karomah tu. Kadang dia macam tu. Ada setengah wali tu dia menampakkan, dia tunjukkan karomah dia, bagi zahirkan karomah tu. Ada juga wali seperti ni kan. Kalau wali ni dia ni kadang-kadang dia doa, ya Allah turun hujan. Lepas tu ya, masa dalam kuliah dia pun tengah orang datang banyak majlis dia kan. Dia kata, ya Allah tutup apa, kalau boleh jangan bagi hujan di kawasan ni. Kawasan tu tak hujan. Ya orang nampak. Dan ada wali Allah, dia bagi tahu. Macam tu. Wa'lam anna syaikha al-kamila, hendaklah ketahuilah olehmu bahawa guru yang sempurna, kamila ni, wallazi, iaitu orang, yufiduhu, yang memberi faedah akan mereka, akan muridnya tu, memberi faedah kepada muridnya tu, bihimmatihi, dengan himmah, wa fi'lihi, himmah, pada himmah guru tu, dan perbuatan guru tu, wa qawlihi, dan pada perkataan guru tu, wa yahfazuhu, yang menjaga guru tu, akan mereka itu, fi hudurihi, pada hadir mereka itu, wa ghaibatihi, dan waktu tidak hadir mereka itu, jaga waktu hadir dan tak hadir mereka itu. Wa in kana, dan sekalipun mereka itu, sekalipun murid tu kan, adapun murid itu ba'id, dan jauh. Ni seorang guru yang mursyid itu dijaga, dipelihara mereka ni, walaupun sekali murid itu jauh. An syaikhihi, daripada gurunya, min haitsu, daripada sekira-kiranya tempat. Tu tetap guru itu akan menjaga dia, mengawasi dia walaupun dalam keadaan jauh. Macam mana tu kita tak tahu, tapi guru itu selalu dijaga.
Kadang di dalam doa dia, kita tak tahu kan kalau guru tu mursyid tambah dia, guru tu dia wali Allah pula. Mungkin dia datang masa kita tak, masa dia tengok kita, tapi kita tak nampak dia. Dia lipat bumi ke apa, kalau kita dapat guru mursyid yang kita cari tu, kerana guru mursyid tu wali Allah pula kan. Tu kita ada pertalian hati dengan dia. Falyatlub, maka hendaklah minhu, menuntut si murid tu kan, minta guru tu akan isyarah ni petunjuk, akan petunjuk kulliyatan, yang mencukupi, fima, pada sesuatu, yati, yang datang, min amrihi wa yatruku, daripada perkara dan apa yang dia tinggalkan. Wa adharru, dan yang paling berbahaya sekali dia kata, wa adharru kan, syai'un, sesuatu tu, ala, atas murid tu, taghayyuru, berubahnya, qalbi syaikhi, berubahnya hati syekh, alaihi, ke atasnya. Paling bahaya kali kalau sebagai seorang murid ni, berubahnya hati syekh tu kepada dia. Syekh ni kalau yang kita cari tadi, yang kita angkat dia jadi seorang guru yang mursyid tu kan, kita angkat dia tu, dia berubah hati pada kita, dia terasa hati tu. Walau ijtima'a, apa atas mereka itu, si murid tu kan. Dulu dia sayang anak murid dia. Lepas tu sekarang ni dia tak sayang dah. Maksudnya tadi tu macam tu lah. Itu yang paling kita takut sekali. Wa adharru, kita kata untuk musannif ni. Walau ijtima'a, dan jika berhimpun, ala, atas, islahi, membaguskan murid tadi tu, ba'da zalika, sesudah dibenci gurunya tu, kalau dia buat betulkan balik keadaan setelah hati guru dia terguris, hati zalika masyayikh tu, dibenci gurunya tadi tu, masyriqi, di penghujung, di penghujung atau maghrib, walaupun dicuci balik dengan hati dia tuan, tapi dengan guru yang di penghujung masyriq dan maghrib, di penghujung dunia, masyriq dan maghrib, lam, timur dan barat, lam yastati'uhu, tidak, mereka itu tidak mampu, tidak mampu mereka itu membaguskan, membaguskannya, illa, kalau himpun semua guru-guru kan untuk nak cuci balik hati dia, bagi bersih semua, lepas tu dia pun jadi elok untuk nak baguskan balik, nak pujukkan guru dia tu kan, tetap tak boleh kak, kalau terhimpun semua guru. Dia kata begitu lah. Illa, kecuali ayyarda, bahawa yang redha, anhu syaikhuhu, si umnya, yang redha lah si murid tu oleh gurunya. Lepas tu kalau gurunya tu redha balik, lepas tu dia akan dia okey balik lah. Kalau walaupun dia pergi berguru lah banyak mana apa, akhlak apa semua, dia tak akan boleh. Ni di dalam kitab Imam Madad ni bagi tahu. Itu sebab bila kita nak keluar pondok kan, kita kena mengadap di depan guru kita. Dia macam tak mau bagi kita kan, tapi payah lah. So dia akan marah kita ke apa kan, tapi kita duduk kat dia, kita minta izin, redha dia, jangan terus lari keluar. Itu bahaya. Sebab satu, kalau dia tak redha, sebab redha tu duduk kat dia,
Dia punya Tuhan bagi power tu kuasa kat dia. Selepas tu kalau kita tak buat macam tu kan, kita pergi keluar kot, kita tak jadi orang. Memang keadaan kan jadi macam tu. Memang macam tu. Dia punya kuasa power dia tu macam kontor juga lah. Dia kalau doa kontor kan mustajab, sama kat dengan doa guru. Kalau kita macam contoh saya nak keluar daripada pondok di Kedah kan, saya beritahu guru, saya beritahu, memang beritahu dia saya takkan keluar lari gitu. Saya beritahu dia kata okey tak apa. Sama juga dengan pondok Sadim pun, kita dah nak pergi dah kan, saya beritahu dia. Macam tu, kita jangan ni je, sebab dia bila tergurih hati dia bahaya sikit. Lepas tu kemarin saya dengar Ustaz Atok sembang dengan Ustaz Hafiz apa semua. Dia cerita tentang Ustaz Faiz, Syekh Faiz ni guru tarikat dekat Negeri Sembilan. Dia penuh tergurih hati dia. Sebab apa? Ustaz Atok kata sebab dia menjalani tarikat Ahmadiyah macam mana tu, tapi hati dia tergurih lah. Lepas tu dia kata dia terus di situ juga dia cakap dekat ada seorang tu, murid dia tu lah. Dia kata aku tak redha. Dia kata engkau ni tak akan jadi masyhur. Lepas tu sampai akhirnya walaupun dia belajar, dia ramai ke apa ribuan orang apa semua, dia tetap tak jadi masyhur atas doa Syekh Faiz ni. Syekh Faiz ni orang hebat lah, yang dekat betul-betul dekat dengan Tuhan. Tapi ada sekali dia buat tergurih hati guru kan. Mereka kita satunya kan kat guru ni kan, kita kena minta maaf pada dia, minta maaf lah. Kalau dia kata maafkan lah, okey alhamdulillah, itu yang terbaik guru. Kita tengok kan guru, kita belajar pondok ni kan, kita akhlak kita dididik oleh guru. Lepas tu dia beza kita mengaji pondok dengan mengaji sekolah menengah kan. Kadang dia pakai baju, dia butang tengah tu warna putih kan. Dia buka baju tu macam gangster ke kat sekolah kan. Tapi kalau kita belajar pondok, kadang-kadang murid tu kan, dia kasut dia kalih kat tuan guru kita, tuan guru kan, dia kalih kasut tu barakah. Dia tunduk dulu, tunggu. Kalau kita pelajar Indonesia tunduk, tok guru dia pun pegang dia. Guru dia tak darat lah, umur 670-an. Pegang. Dia pegang belakang ni, budak lelaki lah, budak lelaki dia pegang belakang. Dia memang dididik gitu. Lepas tu pakai kasut tu dia jalan. Masa tu tok guru kita doa kita. Dia banyak lagi benda-benda lain. Bila kita nak jalan daripada orang panggil apa, nak keluar daripada dia, kita kena jalan jangan membelakangi buntut dia. Kena ghostan belakang, orang kata ghostan belakang sikit baru pergi kan. Macam tu, jaga adab kan. Dia di pondok ni dia ajar adab. Dia berbeza dengan guru tu sebab kita jarang, guru cakap pun kita dengar jarang. Walaupun dia kadang ada ditulis ke apa mah dia tak betul, tapi kita jarang bagi tegur dia. Tapi lepas tu kita bagi tahu seorang-seorang, guru tadi macam silap sikit lah. Dia baru sedar, dia perasan. Tapi kalau di sekolah menengah dia tegur itu, kadang-kadang dia hajar gaduh untuk guru dia, lawan sekolah menengah dia ajak lawan. Lepas tu bahasa dia pun kasar, dia guna habis bahasa memang kasar. Kita jarang kalau di pondok, kita sangat titik berat ke adab. Kita jaga adab. Orang panggil apa, selalunya kalau siapa paling kuat di kesepasanan, di orang Malaysia tak buat benda ni sangat. Kalau dekat Yaman, orang yang paling kuat khidmat tu kan, dia paling futuh ilmu dia. Di Darul Safar ni selalunya tukang masak dia macam budak pelajar lelaki lah. Dia masak, dia yang maknanya geng-geng masak 5 orang masak, tengok dia orang memang alim, tak tahu jadi macam mana tau. Benda-benda tu dia futuh ilmu. Tapi kita kena ingat satu benda, kita kena belajar. Jangan nak futuh tu tanpa belajar. Kita kena belajar. Time belajar kena masuk kelas apa semua. Lepas tu kena ulang kaji pelajaran tu, kena belajar. Itu.
Kalau macam kadang-kadang kita kan sopan santun sikit kan, beza sikit kan dengan orang sekolah menengah. Itu kita diajar adab lah oleh guru kita di pondok. Guru kita tak tengok perempuan, dia tengok ditunduk. Kita pun tengok, kita terikut dia lah. Masa kita umur 15, kita galak nak tengok, oh ada wek lah, dia tengok kan. Tapi bila kita nak umur 40, janggut pun putih, kita akan tunduk. Korang pun akan rasa gitu nanti bila dah berusia naik kata umur 30-an, dia kan kita akan rasa lain lah tak. Atau tunduk. Benda tu dah kita asuh, kita dah didik oleh pondok. Kita akan rasa nyeri kalau kita balik raya ke Nuri kan. Orang kan kadang dia buang pinggan dia macam tu je kan. Kalau ni kan dia guna kaki lah macam mana. Tapi kita tak buat gitu kalau pelajar pondok. Kita basuh pinggan. Kita akan jadi gitu. Memang dah terdidik lah dengan pondok tu, kelebihannya kan. Dengan kawan-kawan kita yang duduk sekolah beza dengan sekolah lain. Okey, wa'lam annahu yanbaghi, dan tahuilah olehmu bahwasanya semestinya, yang bagi itu semestinya, lim murid tu, bagi seorang murid tu, allazi yang yatlubu, yang mencari syekhi, guru yang mencari syekh, an la yuhakkima, bahwasanya dia tidak menetapkan yuhakkima, tidak menetapkan fi nafsihi, pada dirinya tu, kullaman tiap-tiap orang tu, yuzkaru, yang disebut tu, bimasyakhati, dengan disebut gurunya, dengan gurunya sebut tu, watasliki, ataupun suluk si murid tu, hatta murid murid ni orang dekat dengan diri kepada Allah kan. Hatta tu kena ingat tu, kalau sebut murid, orang yang dekat dengan diri kepada Allah ataupun murid orang cari jalan dekatkan diri kepada Allah. Macam kita tu dipanggil murid kan, anak murid kan, ataupun seorang murid kepada guru kan, itu. Hatta ya'rifa, kita nak pergi ke mana kan, memang kita nak dekatkan diri pada Tuhan lah. Hidup kita dengan Tuhan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita lupa kan. Okey, hatta ya'rifa, sehingga dia mengenal ahliyatahu, mengenal keahliannya. Maksudnya dia mengenal keahlian guru ni. Wa yajtima'i, dan berhimpun alaihi, terhimpunnya tu, wa yajtima' alaihi qalbuku, atasnya tu hati, atas hatinya. Maksudnya macam mana? Artinya seorang yang murid tu, jangan orang panggil apa, gelabah, macam menetapkan nak guru ni kan. Okay. Dia nak guru A contohan, dia nak guru A ataupun guru B sebelumnya. So dia nak pilih guru ni ataupun guru ni, tak apa, pilih A ataupun B, ada pilihan kan. Sebelum seorang murid tu kenal dulu, kenal keahlian itu. Maksudnya keahlian guru dia tu lah. Dia kan kita nak cari guru yang mursyid tadi tau. Tu apa ni kata, musannif ni kata, kita kena mengetahui dulu keahlian dia. Kita mengetahui keahlian guru tu. Seorang guru yang nak kita jadikan dia tu guru kita tu lah. Tapi hampa dah tak payah, tak boleh dah nak jadi, sebab memang hampa masuk sini terus jumpa tu guru tu. Jadi ni masa sebelum orang apa, ada, walaupun hampa masuk sini pun tak apa, doa. Tak kira dia ada beritahu lagi tu musannif ni. Dia harus meneliti. Kita nak cari guru ni kan, kita kena teliti dulu. Nak jadikan dia guru mursyid kita, nak jadikan dia tu guru, apa yang perlu dia teliti tu.
teliti keahlian dia. Keahlian apa? Guru yang kita angkat tadi tu, guru itu siapa gurunya? Dia macam orang panggil apa, sanad, bersambung sanad kan. Siapa guru dia betul? Guru dia kena guru tu Wahabi. Kita kena tengok kalau tiba-tiba tersilap belajar kat guru Wahabi. So ada kawan saya tu seorang dia pengaji kat Suna'ah. Suna'ah ni kawasan Wahabi. Dia doa lah, ya Allah temukan aku dengan guru yang betul. Jumpa guru Wahabi. Tu tapi dia doa guru dah, tapi dia tak perasan. Tu di sini untuk musannif ni kata kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita guru kita tu tak betul. Kadang-kadang guru kita tu ajaran sesat. Tapi macam kita dah duduk sini kan, kita tahu lah guru kita. Dia belajar daripada Kiai Muzakir Shah. Dia belajar dari sini satu Kiai Muzakir Shah pula disambung sampai ke Rasulullah. Dia sanad tu dia sambung. Ada dia ambil lagi guru lain lagi. Kiranya sanad dia betul lah. Itu dia nak tengok keahlian tu lah. Dan dia ni betul ke? Yang guru kita ambil kena dia silap, dia pun tak ni pun. Itu maksudnya. Bila nak cari guru tu kena macam tu. Bila selalunya kita akan tanya kawan, macam mana kalau di situ lah. Tu guru dia macam ni, tu guru dia macam ni. Dia macam kita tahu dah. Kita tahu, kita okey lah, kita nak guru dengan dia. Macam tu lah. Wa kadzalika la yanbaghi, dan demikian pula la tidak yang bagi yang tidak patut li syekhi, bagi seorang syekh ni tadi seorang murid. Yang murid untuk nak cari guru tadi tau. Wa alam dia ketahui dia bahawa bila kita nak menuntut syekh tu yang tidak menetapkan semua tu kan pada dirinya tu, pada guru tu yang disebutkan syekh tu kan. Tu tadi tu pasal anak murid cari guru. Ini guru cari anak murid pula. Wa kadzalika la yanbaghi, dan demikian tu pula tidak sepatutnya li syekh, bagi guru tu, idza jaa, apabila datang yang murid tu, datang murid orang nak belajar, dia datang nak belajar dia yatlubu, yang menuntut kepada tariq tu akan didikkannya tu, yang menuntut tariqah ni didikkan, an yasma'a, bahawa dia membiarkan bagi murid tu biha dengannya daripada sebelum ikhtabiru, menguji ya, yakhtabiru ni menguji sidqahu, kebenarannya fi talabihi, dalam menuntut betul dia ni nak belajar. Kena uji kita dulu. Kalau jadi seorang guru lah, nanti hampa kan dia jadi ustazah kan. Bila anak murid mai kat hampa, kena uji dia dulu, tengok betul kau hampa ni nak belajar. Wasyiddatihi, dan bersangatan ta'attushihi, bersangatan haus lah. Atas ni kan dahaga kan. Bersangatan dahaga kan ilmu tu, dan dahaga kepada ila man yadulluhu, dahaga kepada orang yang nak menunjukkan jalan. Menuntut yadulluhu, menunjuk lah, nak menunjukkan jalan atas rabbihi, atas Tuhannya. Betul ke pelajar ni datang ni untuk betul-betul nak guru tu didik untuk nak bertemu jalan ke Tuhan ni. Nak yang tu lah. Ataupun dia datang ni hanya nak sijil, ataupun hanya apa mak dia suruh, ataupun nak isi pasal lapang, mak dia kata tak ada tempat lain, masuk sini lah. Adakah macam tu, ataupun nak dekat, nak dibimbing oleh guru. Jadi nak kena betul kan apa, tok guru tu bila nak terima, dia kena tapis dulu macam tu. Itu kan. Sebab apa tau? Dulu masa saya pergi kat Yaman tu kan, saya belajar dekat guru Quran tau. Saya cerita dia macam saya masa orang panggil apa, nak belajar, teringin nak baca Quran yang betul-betul
Tok Guru Syekh ni daripada Arab punya. Jadi caranya, kadang-kadang kalau kita nak pegang Quran, kita malas. Lepas tu, saya apa tiap-tiap petang lepas orang solat asar, saya pergi naik motor ke satu sekolah tu. Sekolah tu sekolah Arab semua. Sekolah Arab semua. Nama Syekh tu Habib, dia tu Habib Ali. Nak masuk situ kan. Tapi dia uji kita dulu. Saya pernah cerita dah ni kan. Masa pernah cerita kan. Dia uji macam dia kata kau ada siwak. Tak ada. Tak ada, kau balik dulu. Kan betul macam cerita tu. Tu kan dia uji kita dulu. Betul kita nak belajar kan. Lepas tu saya nak masukkan tempat Arab tu tak boleh masuk. Dia nak tempuh masuk tu ada seorang pelajar Malaysia je. Tapi ni bukan dalam Musaffar. Ini tempat lain, tapi dia tempat tu ada sekolah kecil dia tu. Tapi sekolah tu memang sekolah terbaik lah. Tapi untuk orang baca Quran ya, untuk orang ambil qiraat, orang ambil apa. Tapi waktu tu boleh habis paruh masa. Sekali petang boleh pergi. Saya nak pergi situ, tapi tak boleh masuk ke situ. Pergi kat Imam Masjid tu memang dia mudir di situ. Jadi Tok Guru Habib Ali ni, dia uji saya banyak kali. Dia kata lepas tu saya pergi baca. Dia suruh baca pula dua ayat kot. 2 ayat ke 1 ayat lah. Lepas tu kalau kita tak tahan kan dengan ujian tu kan, tak mau balik lah. Kadang Tok Guru tu kata pukul 8 datang lah. Lepas tu tak lagi kita pergi 8.30. Tok Guru tu tengok dia ni tak boleh jadi anak murid aku kan. Macam tu kan. Jadi masa saya pergi tu, kiranya pukul tiap-tiap hari pergi sampai dia kata hari ni tak sempat, boleh pergi kat sekolah tu dalam tempat dia. Oh, kita memang minat nak masuk situ kan. Lepas tu jadi anak murid di sekolah tu lah, petang je. Lepas tu bila orang tanyanya, oh kau belajar kat situ? Aku belajar kat situ. Orang semua minat nak masuk tu tapi tak boleh masuk. Susah. Sebab Tok Guru dia kadang-kadang pergi, dia tak akan bagi masuk. Dia buat ujian. Ada kawan saya pernah sekali, dia datang nak baca Quran, dia kata tak boleh. Lepas tu dia datang, tak, Habib tak bagi lah. Dia bukan tak bagi, dia nak tengok kau bersungguh kau ni nak masuk tempat tu. Oh ya, bersungguh kalau kau betul ni. Sebab saya duduk situ 6 tahun tau. Masa tu, tapi petang-petang saya pergi. Tapi sebab tak ganggu kelas dalam Musaffar yang pagi. Itu kan guru tu dia tapih tau. Dan kan kita pernah dengar kisah Ustaz Atok kan, sahabi kan dia pergi kat Jember. Dia hanya duduk dekat Serambi tu je 2 tahun. Dia puasa dan duduk kat Serambi tu. Kat pasal tak? Kat depan rumah K.M. Zaki. Kalau K.M. Zaki suruh diri, dia diri. Tapi 2 tahun dia duduk situ puasa. Buat kan diuji tak belajar apa-apa. Tapi dia dah belajar dah kat Indonesia, dekat Indonesia sikit-sikit mana tau. Lepas tu dia pergi kat situ lah. Last kat situ. K.M. Zaki tu. Tapi dia duduk diri. Dia ikut arahan Tuan Guru. Kalau Tuan Guru kata ni, ini kalau buat ni tu antara Tok Guru kita tengah uji kita. Lepas tu masa saya masuk kat Pondok Jorak kan, saya terus masuk kan. Saya kan biasa kat Pondok Kedah kan, Nantau kan. Dia duduk lautan, dia biasa duduk pondok kecil kan. Pondok kecil kan. Lepas tu dia masuk Pondok Sadin, dia biasa dengan jiwa saya dah. Dulu tak ada lagi pondok batu tu. Pondok kecil-kecil je. Ada lagi, ada surau kecil, surau rumah Sadin lah. Lepas tu dia kata kat saya, saya kata kat dia terus, saya masuk saya nak buat pondok. Dia pun terperanjat. Dia pusat dia terkejut juga tapi dia sebab dia takut saya lari. Saya tak boleh duduk lama situ. Tapi saya kata tak apa, saya nak buat pondok, nak duduk terus. Saya terus duduk situ. Saya duduk lama 3 tahun lah situ. Kiranya saya buat 2 hari lah pondok tu. Pondok kecil lah. Saya buat terus. Memang saya dah biasa dah duduk pondok. Saya terus masuk duduk pondok tu. Dengan kipas tak ada apa, tak ada nyamuk orang. Tapi memang terbiasa duduk tu. Alhamdulillah. Lepas tu saya pergi Yaman. Yaman first tu kan. Saya masuk first, saya tak masuk dalam Musaffar lagi. Saya masuk di Ribat Habib Soleh Al-Atos. Pergi situ. Tu pasal apa yang saya tahu tu. Dia ni antara guru-guru kita uji kita. Betul lah, baru saya teringat bila saya baca ni kan.
Bila pergi situ, saya first sekali saya pergi kan, Ustaz Din dia hantar generasi yang kedua tu saya. Awalnya Ustaz Bashar, tu saya. Lepas tu bila saya ni saya pergi seorang diri. Sebab Ustaz Din kata pergi sana. Saya pergi terus, pergi sana. Dia kata ikut Ustaz ni. Ikut Ustaz ni tak apa, pergi. Bila pergi ikut Ustaz tu, kita tak tahu lagi Yaman macam mana kan. So dia dua tempat yang paling famous lah. Darul Musaffar dengan Ribat Tarim. Ribat Tarim tu Sultan Ulama tu Syekh Salim. Lepas tu Ribat Tarim Habib Omar. Lepas tu saya pun kata kat dia, dia kata saya nak masuk Darul Musaffar tak boleh, dia tak bagi. Sebab penuh. Dari Ribat Tarim memang penuh. Minat ada dua tempat ni tapi tak boleh masuk. Tapi dia kata join round semua ribat-ribat lain. Saya pergi satu ribat tu, saya malas nak pergi tempat lain lah. Saya dalam van tu kan ada ramai pelajar Malaysia yang tak tahu nak pergi ke mana. Lepas tu saya pergi ke ribat tu, dia campurkan ke saya kat situ. Saya pun kata aku tengok ni macam jorok, macam duduk ke pedalaman jauh tempat badui apa semua. Kata ni aku duduk sini lah kata. Pondok ribat ni ada ribat tu ribat Fatah. Fatah jauh daripada Darul Musaffar 3 jam kot. Lepas tu betul kau dah duduk sini. Ada abang tu yang abang lama kan. Saya tak cari dah pondok ribat lain saya nak sini lah. Lepas tu dia van tu jalan lah. Tinggal saya seorang duduk situ. Saya tak tahu lagi saya dapat dengan Tok Guru tu akan belajar situ. Tok Guru buat macam Imam Haddad ni kata. Tu dia kata saya duduk situ kan. Saya jadi budak macam budak rajin kali. Dia duduk surau pondok awal. Lepas tu dia kata kat saya, aku nak tengok engkau dalam 3 hari ni loh. Betul aku nak ambil kau jadi anak murid. Uish, kalau aku tak macam tak penuhi cita rasa dia, macam mana aku nak jadi anak murid dia duduk kat sekolah ni kan. Saya duduk fikir gitu. Ish, saya duduk situ 3 tahun tau. Bukan 3 tahun enggak lah. Lepas tu Habib Soleh, dia waktu tu tak ramai pelajar lagi. Dia sampai sekarang kalau dia jumpa saya, dia kenal kat Kuala Lumpur kalau dia jumpa. Itu nak balik tu Nazir, dia mesti kenal. Sebab waktu tu tak ramai pelajar. Sangat masa first tu. Lepas tu selalu hari raya dia akan mesej. Saya tamat hari raya apa semua, saya pun mesej. Dia kata Tok Guru di sekolah tu hebat lah. Kalau sekarang pelajar dia orang lain kalau tak kenal dengan dia. Bukan, dia pun tak kenal pelajar. Pelajar dia dah ramai dah sekarang. Lepas tu dia waktu tu dia cakap kat saya, dia kata saya nak tengok kau 3 hari. Lepas tu satu hari tu saya, hari kedua dia tengok saya jadi orang baik, budak baik tu. Nak masuk sekolah tu kan. Jadi baik, datang pun solat duduk depan sekali, soh depan apa semua, solat tahajud awal. Walaupun dia pun tengok bagus budak ni. Tak apa, satu hari tu esok tu yang boleh saya dapat masuk terus sekolah tu. Saya naik van. Saya tak tahu kata van tu ingat pergi solat Jumaat. Kalau kat Jorok kalau ada motor kosong naik ataupun jalan kaki lah. Tengok ada sedia bas, naik bas lah. Tak tahu macam tu lah. Saya ingat van tu untuk semua pelajar masuk naik solat Jumaat. Saya pun dah ada van tu, saya masuk tu nak solat Jumaat hari tu kan. Saya masuk awal, pergi solat awal lah. Duduk dalam van tu. Tengok abang-abang semua masuk. Sekali dengan Habib tu masuk duduk depan sekali. Habib tu masuk duduk depan. Lepas tu dah masuk duduk depan, saya heran, dia bawa nak pergi mana? So dia cakap, sebenarnya ni van ni untuk orang dakwah. Kira sebelum nak pergi solat Jumaat, ada kena pergi hantar ke masjid-masjid dakwah. Sekali. Tapi semua abang-abang tu dah terus cakap bahasa Arab lah. Dan dia pun ceramah. Dia pun kuliah di masjid-masjid tu. Sebelum ada khutbah Jumaat, dia pun kuliah ceramah bahasa Arab. Semuanya tu, kira semuanya dia hantar masjid ni untuk masjid. Sampailah saya ni tak tahu bahasa Arab lagi. Bahasa Arab pun tak tahu lagi. Lepas tu saya pun Tok Guru Habib tu kata, kau ngaku. Dia kata. Lepas tu saya sampai satu masjid pula turun dengan Tok Guru, dengan Habib tu. Tu dia turun, lepas tu yang ada driver van tu dah bawa orang jauh. Nanti dia kutip balik lah daripada Muar tu. Dia kutip di sini, di masjid ni, dia kutip lah. Kira memang kami dihantar untuk dakwah. Hantar semua-semua tu untuk dakwah. Dia anda tak reti bahasa Arab lagi, jadi waktu tu kan ikut dengan Habib lah. Habib tu dia khutbah Jumaat, dengan sebelum tu dia kuliah. Sebelum tu tak ada orang lagi kan pergi awal. Dia tanya saya,
kenal Syekh Soleh tak? Dia kata Syekh Soleh Kedah. Dia kata oh dari mana? Kedah. Kalau bahasa Arab Kedah, Gedah, Qaf dal ha. Gedah ni cacawan. Gedah. Dia Qaf dia Qaf, lepas tu Qadah kan. Dia Gedah, ga, dia guna ga Qaf dia. Kalau bahasa Yaman, ga dia Qaf dia ga. Macam tu. Lepas tu dia kata kat saya, dia kata kau kena Syekh Soleh tak? Itu Syekh Soleh mana? Lepas tu dia tunjuk kat handphone, dia gambar. Masa tu dia ziarah Kedah, dia jumpa Syekh Soleh tu. Syekh Soleh tu hebat lah. Tapi saya tak panggil Syekh waktu tu. Kat Syekh Soleh tu, Tok Guru Saleh. Tok Guru Saleh Sik. Dia tunjuk. Ni Tok Guru Saleh Sik. Saya kata kat dia. Aku tahu, oh kau kenal. Lepas tu tak apa, ada kenal tu. Lepas tu last kali saya dah angkat kasut dia. Kita kan khidmat kat sini, penuh khidmat lah kat kasut Tok Guru. Tu angkat kasut dia, dia nak duduk, tetap kasut dia kalih kan. Tu dia tengok baik budak bagus budak ni. Lepas tu last kali saya pergi sampai dekat dah habis dia orang pun dah kutip sampai Tok Guru pun dia kutip. Dah habis sampai dekat pondok. Sampai kat ribat tu. Tok Guru tu panggil abang lama tu. Nama dia ingat nama Fakrul ke Fakrul Hakim. Abang tu dia kata, ni masukkan dia pondok ni, daftar dia. Dia sebab dia kenal Syekh Soleh. Keberkatan kenal Syekh Soleh tu lah. Lepas tu dia kata dia ni tengok khidmat ni. Lepas tu dia pun bagus. Dia datang solat Jumaat pun awal. Padahal kita tak tahu kita naik ke band tu. Itu lah. Pada tu yang dapat masuk situ. Kita tak dapat lah. Lepas tu generasi yang ketiga, saya buat surat dengan Syekh tu untuk bawa budak Redha selama 8 orang, 9 orang melutut dengan dia untuk nak dapat masukkan pelajar tu ke Redha tu. Alhamdulillah dapat 8 orang 9 orang tu ke Redha tu. Waktu tu tak ada generasi lain masuk. Alhamdulillah. Itulah ni yang kita baca tadi kan. Wa kadzalika la yanbaghi li syekh idza jaa murid yatlubu tariq ay yasmaha lahu biha min qabla ay tabiru sidqahu fi talabihi. Tengok keadaan anak murid tu, dia mau belajar ke tak mau belajar. Dia nak dia nak masuk pondok ke pok dia yang mau masuk pondok lah. Pok yang nak kan. Itu dia kena tengok itu kan. Jadi kalau orang macam tu barulah Tok Guru tu terima. Itu kan ni Tok Musonif ni dia kat tu. Baru boleh jadi anak murid dia. Itu kalau, tapi zaman sekarang ni dia tak buat dah macam ni. Dia tengok dah masuk lah. Macam tu dia tak tengok adalah macam ni. Tok Guru dulu dia akan jaga, dia tengok lu ni macam ni kan. Kalau kat Yaman dia buat macam tu. Dia tengok dia ni okey tak? Dia ni orang ni okey tak? Macam tu. Wa hadza kulluhu fi syaikhi tahkim, dan ini seluruhnya pada seorang guru yang kita angkat tadi lah, guru yang tahkim. Tahkim ni guru yang menghakimi kita tu lah, yang sebelum kita bagi tahu kan. Guru yang mursyid kan, dia menghakimi kita, kau buat yang ni, dia ikut. Hakim dia kan hakim. Dia kata dia ketuk palu tu dah cukup tu, kau buat tu. Kau buat ni. Itu kan. Itu kan dia panggil guru tahkim ataupun guru mursyid. Mursyid kita. Kita kan serah diri. Dan sebelum ni kan untuk musannif ni dia bagi tahu kita serah diri bulat-bulat kita kat dia. Tapi jarang anak murid lah serah diri dia kat guru. Guru ni atur dia naknya, tapi tak ada orang yang buat gitu dah. Tak kata saya nak macam mana Tok Guru. Lepas tu Tok Guru tu tengok aku buat sini lah. Waktu tu Tok Guru tu dia nampak kita lain sikit. Dia ni kita. Okey. Wa qad syaratu, terkadang dia kata terkadang guru tu yang tahkim tu mensyaratkan atas ala murid tu, atas murid ni. Ada murid-murid dia. Guru tahkim tadi, guru mursyid tadi yang kita pilih, kita angkat dia. An yakuna ma'ahu, bahawa adalah si murid tu itu ma'ahu berserta guru, kal mayit, seperti mana mayit.
Nah tu kata guru tahkim tadi. Baina yadayal ghasili, di hadapan di hadapan gurunya tu, seperti mana mayat, seperti apa ya apa seperti mana mayat baina seperti mayat di hadapan gurunya bila dimandikan. Seperti mayat kalau dimandikan dia tak boleh bergerak apa-apa kan. Seperti mana mayat. Tapi patutnya ni kalau makna di sini baina yadai, di pada tangan orang yang memandikan jenazah tu. Baina yadai, tapi ni di hadapan guru tu lah. Pada di hadapan guru, di hadapan mayat tu apabila dimandikan. Maksudnya kalau guru tahkim ni dia duduk depan guru dia seperti mayat lah. Seperti mana kita tengok Habib Munzir dengan Habib Omar. Kalau Habib kata suruh ni dia buat, kalau buat ni dia buat. Kalau kita jarang tengok situasi ini di Malaysia. Kalau di Indonesia, dia kalau pun tengok YouTube ke apa kan, kalau tok guru dia duduk depan tu kan, dia baru masuk kat situ, tok guru duduk sini, dia melutut dari sana sampai sini. Puasa tak? Pernah tengok? Pernah tengok? Pernah? Tak pernah? Tak pernah? Pernah kan? Ni Ain lah. Pernah tengok? Kan dia melutut, dia jalan lutut tau. Puasa tak? Jalan melutut, jalan guna lutut. Jalan dari sana sampai ni. Tapi Indonesia je buat gitu. Malaysia jarang sangat. Dia diri lah jalan sampai ni. Baru dia tunduk. Tapi kalau di Indonesia tu dia punya adab tu, dia jalan melutut. Dia jalan dengan lutut. Dia punya adab. Kalau pesantren sana kan, kalau tok guru dia lalu semua berhenti. Stok pesantren perempuan pun berhenti, lelaki pun berhenti. Tok guru dia jalan dulu masuk rumah. Dia punya adab dia tu tinggi. Kerana tu dia orang pun boleh. Kalau tok guru kata okey hari ni sapu sampah, dia sapu sampah. Itu kalau orang panggil apa guru yang tahkim dia orang panggil tapi guru ni dia tak menzalimi anak murid dia. Itulah dia takkan menzalimi. Kita nampak macam zalimi tak, dia takkan menzalimi anak murid dia. Wa tifli ma'a ummihi, dan seperti mana baby tu kan, seorang anak bersama dengan ibunya. Kan kalau baby dia kan boleh buat apa-apa. Mak dia yang angkat dia, yang nyusu dia. Dia tak boleh bergerak apa-apa. Tanpa mak dia bawa bergerak, dia tak akan bergerak. Itu lah. Kalau anak murid yang betul-betul jaga adab dia sampai jadi guru yang tahkim ni kan, mesti guru tu jadi. Mesti anak murid tu jadi orang. Kalau diserahkan kat diri dia kat guru kan, mesti apa. Itu sebab pasal nak Sayyidina Anas, mak dia pernah dengar cerita Sayyidina Anas? Sayyidina Anas yang 10 tahun khidmat dengan Rasulullah kan, mak dia pergi serah bulat-bulat kat Rasulullah. Mak dia lahir Sayyidina Anas kan, dia pergi bagi kat Rasulullah. Dia kata kau jadi khidmat khadam Rasulullah. Tu mak dia sampai fikir kan, mak dia fikir lah, terus bagi kat Rasulullah. Kan Rasulullah ni manusia mulia kat atas bumi ni. Zaman Nabi Adam ataupun selepas Nabi Adam ni, tak ada orang selepas Rasulullah kan, tak ada orang yang boleh menangini akhlak apa semua kepribadian Rasulullah. Mak dia kira bijak ke, pergi hantar anak dia kat ni, kira anak dia ni jadi macam mayat lah. Kalau Rasulullah kata okey buat ni, tapi Rasulullah tak jenis macam tu. Sampai Sayyidina Anas kata sampai dia tak pernah dengar Rasulullah kata kau buat ni. Lepas tu dia kata marah kat dia, kenapa kau tak buat ni, kenapa buat macam ni. Tak pernah. Duduk 10 tahun dengan Rasulullah, khidmat dengan 10 tahun dengan Rasulullah. Sama juga dengan mak Siti Maryam Maryam ke apa tu, yang jadi penghadamnya Baitullah. Sebab dia nak dapat anak lelaki, tapi tak dapat anak lelaki, dapat anak perempuan. Dia pergi hantar untuk jadi khadam Baitullah. Okey. Kau apa? Ada jam tak? Kau apa? Sikit kan. Okey. Wa yadai wala yajri, dan
tidak berlaku hadza ini fi syekh pada guru yang tabarruk, pada guru tabarruk dia tak berlaku benda ni. Guru tabarruk sekadar kita ambil barakah saja, seperti guru umum je. Kita berguru dengan dia, ke situ ke sini. Itu tak perlu syarat seperti mana guru tahkim tadi, guru mursyid tu. Tak perlu syarat. Belum ni kita tengok syarat dia, kena ikut dia, kena sampai ke nian. Tak perlu syarat tu. Sampai tahap tu ada tak perlu. Sebab ni kita guru barakah saja. Kita pergi ambil tafsir, kita mengaji tafsir ke mengaji belajar apa dia. Wa mahma kana qasdu muridi, dan bila mana tujuan qasdu dia murid tu, dia murid yang mendekatkan diri pada Allah tu, tabarruk hanya mencari barakah saja, duna tahkimi, bukan bukan dihakimi. Guru yang kita angkat tadi, yang jadi guru mursyid, bukan guru tabarruk, bukan guru tahkim. Fakullama, maka memperbanyakkanlah, kullama banyak ya, min liqa'i masyayikhi, ia berjumpa dengan guru-guru, daripada berjumpa dengan guru, wa ziyarati, dan berziarah pada mereka kan, macam tuan, wa tabarruki bihim, mengambil barakah dengan mereka tu, tabarruk pada mereka tu, kana ahsan, itu adalah lebih baik, dia kata. Lebih baik betul. Terserah kita. Bila kita nak angkat guru tu jadi guru yang tahkim, akan menghukum kita tu macam bukan hukum kita benda tak elok, tak. Macam kita serah diri dia. Kalau dia kata okey, kamu kena buat ni, tak apa buat. Kalau kamu kena buat ni, kerja rumah kamu kena buat macam ni kena buat ini. Kalau kita ambil tu dipanggil guru tabarruk. Tapi kalau kita guru tahkum ataupun guru mursyid kan, kalau kita ambil guru yang tabarruk, kita jadikan untuk cari ilmu, kita ambil barakah dia, pergi ziarah dia apa semua, tak pernah belajar dengan dia tapi ziarah dia, kita guru tabarruk panggil. Semakin banyak kita ambil, semakin baik lah kalau kita ambil benda tu. Untuk Imam Haddad kata, kalau kita banyak lagi kita ambil ilmu dia, makin baik. Kita pergi belajar ke dia fiqh, tafsir apa semua kan, itu lebih baik. Dia kata kana ahsan, itu lebih baik. Kalau kita berguru dengan guru tabarruk, kadang dia dah pergi ngaji Indon dah lama, Malaysia apa nama, dia nak pergi ke Yaman, pergi tabarruk 4 bulan 40 hari kan. Dia jumpa syekh-syekh, salam, cundangan apa semua tu kan. Itu dia panggil tabarruk lah. Di situ dia dapatnya keberkatan tu. Kadang-kadang mana tahu hanya kita tu Allah Taala futuhkan kita. Sebab benda ni duduk dekat Allah Subhanahu Taala. Allah Taala nak bagi futuhkan kita. Kita tak tahu jalan mana Allah Taala buka kita kan. Jalan mana ya Allah Taala bolehkan kita ataupun bukakan kita. Itu. Okey, wallahu a'lam. Ambil situ. Tak lama dah nak habis ni. 1 2 sikit je. Pelai je. Sebelum bulan 1 ni habis aku katanya. Wallahu a'lam. Ada buku sebelah. Sebelah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العلم الخائفين وانابه المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبه الصديقين. ونسالك الله بنورك وجهك الذي ملك اركان عرشك ان تزرع في قلوبنا معرفتك حق معرفتك كما ينبغي ان تعرف به. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.